Oh, semua ni sekarang ni ladang jagung tau. Kebun-kebun jagung dah. Kan jagung di Nepal tahu. Di East Nepal. Di East Nepal. No Rohingya lah, no Rohingya. Orang Rohingya tak buat macam ni. Kan semuanya Nepal punya orang buat. Bercucuk tanam. Maka semuanya organik tau. Organik. Tapi memang best lah makan kat sini. Kan organik. Semua organik. Tengok. Ini wanita Nepal, nak wanita Rohingya. Tidak mengharap belah kasihan. Yang penting buat kerja mesti power punya kan. Selepas jagung ni dia akan tanam padi pula. Ikut musim kan, ikut musim. Kan nak tengok gunung Himalaya tak nampak lah sebab crowded. Kan sebab di East Nepal.